Dan topik kali ini kita nak memahami dengan lebih lanjut di mana pengurusan pengebumian dan juga kubur itu antara yang perlu kita fahami seperti disebutkan Dayah tadi. Ya, betul. Yang akan kita alami satu hari nanti. Tapi ia juga antara fardu kifayah yang perlu kita perincikan juga. Boleh kita terus memperkenalkan tetamu kita hari ini. Kita bersama dengan Tuan Muhammad Ramadan Subki, Imam 1 Masjid Sultan Haji Ahmad Shah, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan juga Tuan Haji Jamali Muhammad Adnan, Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama kita. Baik, sebenarnya topik ini saya rasa ramai yang mungkin tak nak bincang ataupun rasa macam tak apa, belum lagi keluarga kita okey, muda-muda dan sebagainya, tapi kita tak tahu kematian tu bila-bila masa saja boleh berlaku. Jadi mungkin secara amnya boleh kongsi dengan kami macam perkara yang paling satu keluarga perlu tahu bila cakap tentang menguruskan kematian, pengebumian ahli keluarga. Yang pertama sekali, apa yang harus dilakukan? Mungkin kita boleh tanya kepada Encik Muhammad Ramadan Subki. Boleh? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Okey, baik. Berkaitan dengan pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah yang mana setiap manusia itu memang sudah tentu pasti akan pergi meninggalkan dunia. Jadi antara perkara yang paling penting sekali waris perlu tahu ialah bagaimana nak menguruskan jenazah. Dia tak boleh kita bila ada orang meninggal terus kita kubur. Tak boleh kita terus nak mandi. Tapi perkara yang paling asas sekali ialah kita kena maklumkan kepada pihak hospital ataupun klinik ataupun doktor dan sebagainya. Itu untuk nak mengesahkan kematian ahli keluarga ataupun siapa yang kenalan yang kita kenal lah. Selepas itu baru kita kena maklumkan kepada polis untuk berkaitan dengan surat permit dan sebagainya. Sebab dia ada dua kematian. Kes yang pertama ialah kematian di rumah, yang kedua kematian di hospital. Jadi dua-dua adalah senario yang berbeza. Kalau kematian di rumah, mesti kena libatkan juga polis nak tak nak. Sebab apa? Sebab dia bukan yang meninggal di hospital. Jadi dua pengurusan ini, kalau di hospital tak jadi masalah sebab memang dia sakit. Kan? Jadi untuk nak mengelakkan daripada urusan ada benda yang akan menyebabkan kelambatan, lambat dari segi nak proses urus mandi jenazah dan sebagainya, polis itu adalah pentinglah untuk yang kematian di rumah. Jadi kemudian apabila dah sediakan dua-dua urusan kematian ini, dua-dua urusan polis dan juga hospital, barulah kita kena maklumkan kepada masjid ataupun pengurusan kubur. Jadi pengurusan kubur dengan masjid ni dia sinonim. Sebab masjid yang dilantik oleh Jabatan Agama untuk menguruskan kubur. Dan mereka juga yang boleh menguruskan mandi dan sebagainya. Jadi kita kena maklumkan, waris yang kena maklumkan kepada masjid untuk kita nak booking kubur, nak uruskan mandi jenazah dan sebagainya. Itu benda yang paling asas sekali. Barulah kita boleh proceed untuk nak hantar jenazah pergi ke masjid untuk mandikan, kemudian nak kebumikan dan sebagainya. Itu paling asas sekali. Itu paling asas. Tapi kita juga melihat di mana mungkin ada ramai yang tidak begitu cakna dengan prosesnya kan. Nak bertanyakan kepada Tuan Haji Jamali. Ya. Sekiranya berlaku sebarang pertikaian ataupun mungkin prosedur yang tidak lengkap, tapi kita ingin melancarkan proses pengebumian tersebut. Jadi apakah antara langkah yang sepatutnya dilakukan sekiranya ada yang meninggal dunia di rumah dan sepatutnya siapa yang boleh menasihati para keluarga sekiranya mereka tidak begitu jelas berkenaan dengan prosedur tersebut? Kita nak mempercepatkan prosesnya kan? Mungkin Tuan Haji boleh perincikan. Baik, kalau berlaku pertikaian di kalangan ahli waris, keluarga, macam disebutkan tadi, mereka nak cepat. Ya. Kalau meninggal hari itu juga mereka nak kebumikan. Jadi perkara seumpama ini kita kena lihat dahulu punca kematian. Ya, kalau sekiranya kematian itu kerana kematian mengejut ataupun kerana lemas ataupun ada unsur jenayah misalnya. Jadi pihak polis, hospital dia kena buat postmortem dan sebagainya. Jadi keluarga kena faham perkara seumpama ini. Yang keduanya mungkin pertikaian di kalangan ahli keluarga waris. Meninggal mak bapak datang ke Kuala Lumpur misalnya dan meninggal di rumah anak di sini. Jadi mereka berselisih pendapat. Satu pihak nak kebumi di sini di Kuala Lumpur, satu pihak nak bawa balik ke kampung halaman yang 7-8 jam perjalanan. Jadi perkara seumpama ini pada saya kena duduk berbincang, kena ambil jalan sepakat,
Maka dengan sebab itu kalau kita faham perkara ini, tidak akan wujud pertikaian yang berlanjutan. Kena selesaikan secara harmoni. Dan yang keduanya, pertikaian juga berkaitan kadang-kadang ada tuntutan jenazah. Ada yang mungkin dia dalam hidupnya pernah ataupun masuk Islam, tak diketahui oleh keluarga. Jadi menyebabkan apabila berlaku kematian, keluarga asal mereka tuntut jenazah tersebut. Jadi isu seumpama ini boleh diselesaikan dengan campur tangan pihak berkuasa, khususnya mahkamah syariah dan sebagainya, yang akan membuat semakan-semakan terlebih dahulu rekod-rekod pengislaman dan akhirnya membuat keputusan. Saya yakin kita semua pihak apabila berlaku kematian, kita kena hormat peraturan yang dikenakan oleh pihak berautoriti, dan yang keduanya kita juga usaha sedaya mungkin mempercepatkan proses pengurusan jenazah supaya tidak menyeksa mayat berkenaan. Baik, jadi kalau ikutkan bila bercerita tentang kita nak pastikan lancar, dan kadang-kadang memang ada cabaran dan ketentuan. Jadi nak tahu juga sebenarnya siapa yang paling bertanggungjawab? Adakah waris hospital, pihak berkuasa, ataupun siapa agaknya yang perlu yang ambil keputusan, okey, kita kena lakukan ini. Kalau tak lengkap, tak apa, dia yang bertanggungjawab. Adakah waris sebenarnya? Kalau nak ikutkan sebenarnya memang waris. Waris yang perlu bertanggungjawab untuk memastikan dokumen semua lengkap dan sebagainya. Sebab semua dokumen daripada waris. Tetapi ada berkaitan dengan mungkin isu-isu yang kalau ada yang jenayah, berkaitan dengan jenayah ataupun meninggalnya di luar daripada hospital. Jadi benda itu nak tak nak waris dan juga pihak kuasa seperti polis dan sebagainya. Kalau katalah diperlukan postmortem, jadi memang nak tak nak polis yang akan bawa jenazah itu pergi ke hospital. Tetapi semuanya adalah daripada sepakat waris dan sebagainya, seperti mana Ustaz Jamal sebut tadi. Jadi itu sebenarnya memang waris adalah hak yang paling layak sekali untuk menguruskan. Kalau meninggal di hospital ataupun meninggal secara maknanya dia sakit di rumah sudah lama dan sebagainya, hospital dah tahu, tak perlukan postmortem. Jadi waris sebenarnya yang kena pergi ke masjid, menghubungi pihak-pihak yang berkaitan dengan pengurusan kubur, pengurusan mandi jenazah dan sebagainya, itu semua waris. Kalau waris tak mampu nak buat, waktu tu mungkin dia kena bagi tahu pada mungkin jirannya ataupun kawannya yang tahu. Kadang-kadang waris dia bila orang kesayangannya meninggal, dia tak boleh nak fikir apa. Ya, betul. Kan? Dia rasa macam lost. Emosi. Jadi dia emosi dia tak boleh nak kawal dan sebagainya. Jadi dia kena maklum pada mungkin kawan-kawannya ataupun rakan yang pernah ada pengalaman dan sebagainya, kena maklumkanlah. Tapi kalau kawannya pun tak tahu, maknanya waktu itu dia kena maklum pada masjid apa cadangannya. Masjid ataupun orang yang berkaitan lah. Melihat keadaan seperti ini, mungkin Tuan Haji boleh bincangkan, adakah khairat kematian itu satu keperluan sebenarnya? Ya. Tidak dapat dinafikan dalam keadaan semasa pada hari ini. Yang kos berkaitan pengurusan jenazah, pengkebumian, memerlukan suatu perbelanjaan yang agak besar juga. Saya amat-amat menyokong kalau sekiranya kita boleh menyertai khairat kematian di mana sahaja kita berada. Sebab khairat kematian ini kita membuat caruman yang sedikit tetapi manfaatnya cukup besar dan cover seluruh ahli keluarga kita. Dan ia berdasarkan kepada dua konsep yang utamalah. Satu, takaful, saling membantu, dan yang keduanya ta'awun, saling tolong-menolong. Jadi kalau kita bayar hanya RM50 setahun, apabila berlakunya kematian diri kita ataupun keluarga kita, anak kita, ibu kita dan yang duduk serumah dengan kita, seluruh urusan pengkebumian dan pengurusan jenazah daripada mandinya, kafannya, solatnya, kebumikan, insya-Allah semuanya berjalan lancar dengan caruman yang kita buat berkenaan. Dalam masa yang sama juga, bagi penjawat awam, mereka boleh membuat tuntutan pengurusan jenazah dengan GPA. Bagi mereka yang bekerja swasta misalnya, ada skim caruman khairat oleh Perkeso. Begitu juga pencarum di ASB, Lembaga Tabung Haji dan sebagainya. Saya yakin ini dapat membantu di saat kita sangat-sangat memerlukan. Terutama juga mereka yang asnaf. Mereka ini memang fakir, miskin dan sebagainya. Kalau di wilayah persekutuan memang kita memberikan sumbangan bantuan yang boleh dituntut kepada
Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Tuan Haji, kalau kita melihat keadaan di mana ada setengahnya mungkin ada pihak NGO, badan kebajikan yang ingin membantu ialah mempermudahkan urusan dari sudut kos dan sebagainya. Adakah itu digalakkan sebenarnya ataupun adakah ini satu perkara yang kata norma pada hari ini lah kalau kita menerima bantuan luar untuk membantu pengubian tersebut? Kita tak nafikan apabila berlakunya kematian, semua pihak teruja untuk membantu. Tapi dalam masa yang sama, kita tinggal di lokasi ataupun lokaliti yang tertentu, di masjid, di surau yang telah mempunyai jawatan kuasa Korea, jawatan kuasa pengurusan jenazah, khairat kematian. Pada saya, bantuan tersebut kita tak boleh tolak juga, tetapi selaraskan supaya tidak timbul isu di belakang. Ya, isu di antara NGO dengan jawatan kuasa khairat ataupun jawatan kuasa masjid berkaitan pengurusan. Jadi bimbang yang jadi mangsa adalah waris dan juga mayat itu sendiri jadi lambat dan sebagainya. Jadi pada saya, pihak berautoriti, misalnya Jabatan Agama Islam ataupun Jawi ataupun JAIS telah tetapkan setiap masjid ada pihak berkuasa yang akan menjalankan pengurusan berkaitan jenazah. Jadi kita kena terima hakikat tersebut. Dalam masa yang sama, perkara yang lain boleh dibantu. Misalnya wen jenazah, misalnya kalau perlu. Mungkin NGO memang mereka ada perkara tersebut. Baik. Baik, saya tertanya juga macam contohnya yang meninggal ataupun si mati tu bukan berada dalam satu kawasan, mungkin jauh. Mungkin ada yang meninggal di luar negara. Lepas tu nak hantar balik ke Malaysia kan dan sebagainya. Bagaimana pula dengan pengurusan tu? Adakah kalau mengikut kisah-kisah sebelum ini, ia adalah sesuatu yang memang akan memanjangkan waktu dan proses. Dan kalau memang perlu, tak apa kan kalau kita lambat sedikit. Sebab katanya ke bumi ni harus dipercepatkan. Tapi kalau ahli keluarga kata tak, kami nak bawa pulang ke Malaysia, bagaimana? Dia sebenarnya memang kita di hospital sendiri dia memang ada akta kalau nak bawa balik jenazah daripada jauh kan, daripada nak melalui kapal terbang dan sebagainya. Sebenarnya dia ada dia punya syarat-syarat dan sebagainya. Dan syarat-syarat itu yang menyebabkan dia akan jadi lambat. Jadi ada beberapa orang kawan dan kenalan yang pernah yang telah meninggal dunia di luar, bila nak bawa balik tu kadang-kadang dia ambil masa dalam seminggu, 2 minggu sebab nak kebumikan di tanah air. Jadi dia memang tak jatuh pun hukuman kata tak boleh. Tetapi sebenarnya ianya tidak digalakkan. Di mana orang itu meninggal, di situlah seharusnya dia dikebumikan. Jadi kalau nak bawa balik dia akan jadi lambat sebagainya. Begitu juga kalau nak bawa balik ke kampung. Sebagai contoh, ada orang meninggal di sini, dia nak bawa balik kampung di jauh-jauh dan sebagainya di Kelantan yang tak memerlukan kapal terbang. Tapi prosesnya pun akan menyebabkan lambat jugalah sebab perjalanan. Jadi adakah ia jatuh hukum haram? Dan dia tak jatuh. Tetap dibenarkan. Cuma dia akan melambatkan proses pengebumian tersebut. Dan kita digalakkan untuk cepatkan. Memang sebab. Tapi proses itu perlulah melalui proses-proses nak ke bumi di luar daerah dan sebagainya. Dia kena tanya dulu dengan tempat yang dia nak kebumikan di kampung. Adakah tanah tu disediakan, boleh ke tak dan sebagainya. Sebab yang memegang tanah kubur adalah Masjid Qaryah. Kita tak boleh nak sekadar kita nak bawa daripada sini pergi ke tempat sana terus kubur, tak boleh. Sebab itu adalah nakma yang telah ditetapkan daripada Jabatan Agama sendiri. Bukan kita boleh kubur sendiri-sendiri saja je. Baik. Itu kita melihat dan membincangkan tentang urusan pengebumian tersebut. Kalau kita nak menyentuh tentang selepas dikebumikan, ya. Mungkin ada setengah individu yang mungkin tidak begitu ada ahli keluarga yang ramai untuk menjaga tanah kubur dan sebagainya. Kalau kita menyentuh tentang aspek kebersihan, menjaga petak kubur tersebut, adakah ini jatuh di bawah tanggungjawab antara organisasi yang spesifik ataupun bagaimana proses selepas itu? Kita ada dua jenis lah. Satu, kubur di bawah ahli Korea, di bawah masjid. Ya, jadi pengurusan bagi kubur tersebut di bawah jawatan kuasa masjid. Di wilayah persekutuan kita ada tanah perkuburan Islam Raudatus Sakinah ataupun kubur dalam taman. Jadi nampak gambar kita lihat yang tanah kubur yang cantik, yang tersusun. Kita setakat ni ada 6 Raudatus Sakinah termasuk di Kiara, termasuk di Kepung dan sebagainya. Yang ini di bawah pengurusan Jawi, yang mana
kebersihan dan juga keselamatan kawalan 24 jam kita buat bagi mengelakkan daripada tanah-tanah kubur ini diceroboh. Misalnya baru-baru ni kita digemparkan ada orang minum minuman keras di kawasan kubur. Kubur tu laluan, tidak ada pagar dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama ada orang yang ambil kesempatan melakukan perkara khurafat, ambil nombor dan sebagainya di kubur-kubur yang mereka rasa hebat dan sebagainya. Jadi perkara ini dari segi keselamatan, dari segi kebersihan kita serah kepada jawatan kuasa masjid, dan bagi kami di Jawi kita ada 6 tanah kubur yang diletakkan di bawah Jawi. InsyaAllah kita akan sentiasa membuat pemantauan, dan yang keduanya sekiranya ada isu berkaitan mendapan, hakisan tanah dan sebagainya, kita akan segera untuk baiki mengelakkan daripada mudarat yang mungkin lebih besar daripada itu. Baik. Saya tertanya, sebab saya selalu dengar orang kata, nak tak wakafkan van, tapi wakafkan tanah kubur. Nak tahu juga, apakah prosedurnya katanya? Baik, nak wakafkan tanah kubur sebenarnya dia ada prosedur syarat-syarat yang tertentu. Yang pertamanya, dia mesti tanah tu adalah tanah yang dimiliki oleh individu. Dan orang individu tu sendiri pun dia kena memenuhi syarat akil, baligh dan sebagainya, Islam dan sebagainya. Dan yang keduanya, dia kena tahu yang tanah itu dia tak ada sekatan pun. Maknanya dia tak ada hutang. Tanah tu memang milik dia sendiri, dia nak wakafkan. Dan manakah tempat dia nak wakaf, itu persoalannya. Tempat nak wakaf dia kena tanya pada pihak pengurusan Jabatan Agama sendiri. Kalau dia di Selangor kena tanya dengan pusat zakat pusat wakaf Selangor. Baik. Kalau di Jawi ada tempatnya. Di mana-mana negeri dia ada jabatan itu sendiri. Dia tak boleh nak dia ada tanah kosong nak buat. Dia bagi tahu kat orang kampung ada tanah kosong aku wakafkan. Tak boleh. Sebab apa? Sebab tanah kubur sebenarnya dia berkaitan dengan kubur ni sebenarnya dia akan berkait dengan polis, berkait dengan macam-macam. Sebab sekarang ni orang nak tutup bukti pembunuhan dan sebagainya, dia main gali je. Jadi sebab tu seperti Ustaz cakap, kita tanah kubur sekarang kena ada pengawasan 24 jam. Daripada berlaku benda khurafat, benda yang tak sepatutnya. Ada orang digali balik tanah, dia ambil jenazah, dan sebab kita tak nak benda tu berlaku. Jadi sebab tu kalau nak wakafkan tanah, dia kena memenuhi syarat-syarat. Dan apabila dia dah wakafkan, jadi itu atas Jabatan Agama untuk dia nak bagi pada siapa, masjid mana yang akan menguruskan tanah tersebut. Bukan orang tu dah. Yang mewakafkan dia dah terlepas daripada bebanannya. Jadi dia tak perlu pun nak pastikan pagarnya, dia nak buat pagar dan sebagainya, dia tak payahlah. Jadi Jabatan Agama akan menguruskan, dan masjid yang ditugaskan akan jaga tanah kubur tersebut dari segi kebersihan, dari segi gali kubur dan sebagainya. Jadi itu yang syarat-syaratnya lah untuk mewakafkan tanah. Ya, kita harapkan lebih banyak lagi masa untuk kita berbincang tentang topik, tapi sangat jelas yang dikongsikan. Kita ucapkan terima kasih kerana memberikan kita gambaran yang lebih jelas lagi. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Muhammad Ramadan Subki, Imam 1 Masjid Sultan Haji Ahmad Shah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan juga Tuan Haji Jamali Muhammad Adnan, Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Saya percaya ini antara yang ditekankan, khairat kematian itu sangat pentinglah. Betul. Di mana ini satu perancangan yang lebih bersedia. Betul. Dan juga apa-apa saja proses untuk mempermudahkan, jika boleh kita buat dengan sebaiknya kan. Sebab kita juga bakal pergi kan. Dan penting untuk kita tahu topik hari ini. Terima kasih. Kita juga dapat banyak komen di Facebook dan sebagainya. Sama-sama berbincang tentang topik ini. Terima kasih juga untuk anda yang turut serta memberikan komen-komen anda.